Harga minyak petrol kita masih bertahan, esok kita tiada tahu apa harga naik atau bertahan. Ikuti sampai habis video ini, jangan lepaskan situasi dan ramalan terkini. Hari ini 28 April tahun 2026, dunia sedang menahan nafas. Selepas 2 bulan pertempuran sengit yang bermula 28 Februari lalu 2026. Kita kini berada di persimpangan jalan yang kritikal. Adakah gencatan senjata yang bermula sejak 8 April tahun 2026 ini akan kekal? Atau adakah Timur Tengah akan kembali terbakar? Jom kita bedah status terkini perang Iran menantang Amerika Syarikat dan sekutunya Israel. Perang meletus melalui Operation Epic Fury Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari tahun 2026. Peristiwa kematian pemimpin agung Ali Khamenei dalam serangan awal yang mengejutkan dunia. Tindakan balas Iran melancarkan 15 gelombang serangan peluru berpandu dan dron ke arah Israel serta pangkalan tentara Amerika Syarikat di Bahrain, Qatar dan Jordan. Kesan global penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga minyak naik melambung tinggi. Kesan global penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga minyak naik melambung tinggi. Status terkini diplomasi di atas tali gantung kemas kini 28 April tahun 2026. Gencatan senjata sementara setakat hari ini 28 April tahun 2026 masih berkuat kuasa melalui perantaraan Pakistan. Cadangan baru Tehran pada 27 April tahun 2026 Iran mengemukakan tawaran untuk membuka semula Selat Hormuz dengan syarat Amerika Syarikat menamatkan sekatan pelabuhan namun tanpa syarat rundingan nuklear segera. Reaksi Washington, pentadbiran Presiden Trump dilaporkan sedang meneliti pelan ini. Walaupun ada nada optimis, Amerika Syarikat masih ragu-ragu kerana penguasaan NRGC yang kuat dalam keputusan Tehran. Sempadan Lubnan walaupun ada gencatan senjata, laporan menunjukkan serangan kecil antara Hezbollah dan Israel masih berlaku di sempadan Lubnan. Impak strategik ceasefire yang menang? Analisis media Israel mula menyifatkan keadaan sekarang sebagai kekalahan strategik kerana Iran masih mampu bertahan walaupun kehilangan pemimpin utama. Kemanusiaan krisis pelarian di Lubnan dan kemusnahan infrastruktur di Iran memerlukan bantuan antarabangsa yang mendesak. Ketegangan serantau kehadiran sistem Iron Dome Israel di UAE menunjukkan perubahan besar dalam Pakatan Keselamatan di Teluk. Dunia kini menanti adakah perjanjian Hormuz tanpa nuklear ini akan diterima. Jika gagal, Selat Hormuz mungkin kekal tertutup dan ekonomi dunia akan terus merundum. Apa pendapat anda? Adakah Iran benar-benar menang atau Amerika Syarikat hanya sedang mengatur strategi baru? Tuliskan komen anda di bawah.